Hampa dia kata nak buat 5 kali 2 tahun. Hak duk ada pun ni dia kata ni saliran clearing pun tak buat. Dia kata kita insya-Allah akan melakukan reform. Reform ni kita kata tambah baik. Bukan daripada tanam padi nak tanam ubi kayu dah. Tanam padi juga, tapi kita nak reform, kita nak tambah baik. Hak baik dah macam mana? Hak baik dah teruskan. Hak dapat 7 tan dah per hektar teruskan. Kita nak tambah baik supaya naik 8. Jadi tambah baik ni sekarang kita serius. Pasal apa? Pasal serius bukan sahaja kita sebagai peladang, sebagai pegawai yang menyelaras mengendalikan padang-padang kita di bawah ini, tetapi serius kita ini bermula daripada atas. Kalau bulan puasa tadi kita anggap itu adalah madrasah, maka musim 1 dan ke atas nanti adalah madrasah untuk kita lakukan perubahan. Perubahan kita untuk apa? Kalau Ramadan ini untuk Allah kata untuk kita lahirkan manusia yang bertakwa. Takwa ni apa dia? Takwa ni kita takut. Kita ni ada ihsan, ada takut kepada Allah. Dalam konteks semada kita, hasil kita, target kita, kalau dalam puasa ini takwa, kita nak hasilkan daripada perubahan tambah baik tadi, kita nak hasilkan 2 benda. Buatlah macam mana pun. Dan alhamdulillah kita akan fokus kepada 2 yang utama. Yang pertama, projek PPSB kita akan tambah nilai. Yang banyak berjaya alhamdulillah, yang hasilnya sudah 7-8 tan alhamdulillah. Yang projek PPSB kita tetapi hasilnya biasa-biasa, kita akan nak tingkatkan. Kita akan tambah lagi, kita dah ada dalam 11,000 hektar, kita akan tambahkan lagi. Jadi ini di antara fokus kita untuk nak tingkatkan hasil melalui projek PPSB kita. Dalam projek ini kita akan tengok tanahnya macam mana, pH-nya berapa, CEC-nya berapa, baja yang perlu kita cantikkan tanah apa dia. Kita dah mula dah yang sebenarnya.